sense short range light SL. Oh, dahsyat ni. Saya ambil video boleh eh? Boleh. UAV. Oh, nice. Controller dia. Oh, bayar. Dia punya ni. Oh, punya lah. Detail lah. Memang perisikan pakai ni je. Perisikan kita ada model lain. Yang ni untuk mapping dengan civilian lah. Oh, untuk civilian sajalah. Ada banyak series lah. Oh, okey. Memang nice lah. Untuk Tu memang ni abang company ni lah. company drone lah. Oh, okey. Memang sendirilah abang sebagai director. Tak. Saya as a staff lah. Oh, okey. Saya sebagai technical director lah. Technical management. Itulah saya tengok ada satu video tu, perisikan punya video pasal dekat Sungai Kim tu. Pakai drone ni lah. Yang tak, yang itu kami tak terlibat. Okey. So far sekarang kita lebih kepada, kita pun baru lagi dalam 3 tahun. So kita masih lagi pemantauan untuk kebocoran pipe gas, itulah, itu pemantauan macam tu lah. Untuk military kita dalam masih proses lagi, dalam percubaan lagi lah. So Menhan ada announce dekat parlimen lah itu. Last week kot. Kertas putih tu. Pembentangan kertas putih tu. So dia cakap akan tambah lah aset dari segi UAV. Lepas tu mungkin fighter jet dia takkan tambah, cuma dia baik pulih lah. Cuma yang akan ada UAV ni lah tambahan. So far untuk kita ada legal cell pun ada buat kat Lahad Datu. Kita pun ada staff. Datu? Masuk op daulat tu? Okey. Kita pun ada ex-staff yang pernah ni. Mak Hadir ni. So yang tu dia military jugalah? Military punya part lah. Darat lah? Oh, okey. So yang tu lah. Yang ni untuk kapal version ni kita belum buat masuk lagi untuk yang unit risik ni. Oh, okey. Ada lah. Dia dipanggil CW100. Okey, flying hours dia berapa minit? Flying hours dia dalam yang untuk yang ni yang preset tu saya tak berapa pasti. Yang ni dalam yang tu punya produk lah. Yang ni dalam 40 minit. 40 minit. Ui, lama tu. Itu sejam. Ui. So macam dia take off macam kapal terbang yang biasa tu ke? Tak, yang ni dia vertical take off landing. Oh, landing. So okey. Dia ada mati rotor ni. Rotor ni. Dia Okey. akan naik dan dia akan fly baru. Dia tegak je lah, area je lah. Dia vertical punya landing. Vertical. Okey. So dia landing pun macam tu jugalah. Ada setengah drone yang jenis launcher. Launcher. Launcher yang ni virtual lah kita panggil. Okey. Ada buat demo ke hari ni? Yang ni tak ada. Tak ada. Okey. So display je lah. Display. Nice ah.
Sebab perisikan pun dah ada dah saya rasa. Aha. Hari tu dia ada berapa biji tak? 3-4 biji macam tu lah. Tapi saya tak tahulah dia punya brand apa. Dia cakap dia ada display kat sini. Tengah pun, carilah. Dalam 5 pun kita pernah masuk juga. 5. Oh. Display kat 5 lah. 5. Okey. Masuk semua termasuk military punya model lah. Kita masuk. Oh. Besar. Kalau ikutkan yang untuk preset ni yang besar. Kita pun tak cukup ruang kat sini. Oh, itulah. Setakat macam ni je, gelak je orang tengok. Kan macam main game je kan. Tapi dia ada yang kalau untuk defense, military defense lagi canggih lah. Saya ada misal sekali. Okey. Ada misal sekali ya? Ada. Letak kat drone ni ada misal sekali. Yang ni tak ada lah model yang satu. Model satu lagi. So ni memang buatan Malaysia ke ataupun ni buatan China lah. China lah. Oh, so daripada China kita Sebagai vendor lah. Oh, okey. So kita bukan kita lah tuan lah yang buat ni. So license daripada China lah. Oh, okey. Nice. Saya minat benda-benda yang macam UAV apa benda semua ni lah. Saya daripada Military Defence Security TV. So saya buat video pasal defence lah. Lupa nak beritahu. Dah cakap-cakap sembang. So itulah. Sebab perisikan yang saya tahulah preset ni tak pernah pun dia ada buat event ke apa ke. So hari ni yang baru tahu apa benda semua tu. Sebab saya pernah tengok ada cerita Mak Saleh tu lah. Dia panggil the first team yang hantar ke bunuh Taliban Afghanistan, ODA team tu. So mungkin ODA team tu sama macam GOP ni lah. Rasanya lah. Nak kena rungkai balik lah. Okey tuan, terima kasih. Okey. Terima kasih. Okey. Alright. Mana ni? Ui, memang cantik be, vertikal. Sebelum tu tuan, dia punya harga dia mahal lah. Mesti mahal kan? 50k? Yang ada. Ini spek dia untuk buat mapping sajalah. Mapping saja. Yang ni untuk mapping boleh, civilian boleh. Sebab dia boleh tukar sensor. Cancel camera tu lah maksudnya. Yang misal tu tak ada tunjuk Yang misal tu tak tunjuk lagi. Macam saya pergi, bukan saya pergilah, saya tengok ada yang dekat Singapura punya NDP. Dia ada tunjuk air drone yang tu penuh dengan misal lah. Oh gila betul Singapura. Okay, alright. Okay. Okay.